Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada pihak Kembara Umrah yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini dalam masa sejam lebih kurang. Terima kasih kepada Ustaz Hisham yang mencadangkan nama saya. InsyaAllah sebelum saya mulakan, sebenarnya kita masa sejam ni pengalaman saya memang semalam pun bagi ceramah dekat LZS sejam tu tak sempat banyak pun nak cover. Itu tajuk wanita lah. Tapi hari ni walaupun slide saya banyak, mungkin banyak yang saya skip kerana fokus utama ialah apa yang perlu pihak bakal jemaah haji, bakal haji, biasanya guna bakal haji yang akan macam mana nak settlekan masalah jika berlaku soalan berkaitan dengan wanita lah. Walaupun dalam ni senampak ada musliminnya, jemaah haji di pihak muslimin, insyaAllah paling tidak suami boleh ingatkan isteri kalau isteri terlupa dengan apa yang disampaikan, ya, insyaAllah. Moga-moga seperti pesanan tuan rumah tadi, mana pihak Kembara berilah perhatian, dan ini memang penting. Antara masalah soalan yang besar ditanya kepada petugas para asatizah lah, ya, pada Ustaz Hisham yang memang nak kata dan juga mereka yang bertugas di sana, asatizah di sana, soalan yang paling banyak ditanya adalah berkaitan dengan fiqh wanita. Jadi hari ini kita bukan nak nak boleh dengar kalau saya guna clear, okey. Hari ini saya bukanlah nak detail sangat tentang fiqh wanita, tapi satu masalah-masalah yang biasa berlaku di Mekah. Jadi boleh kita mulakan, dan saya sebelum saya lupa tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya dijemput sebagai Duyufur Rahman, hajjah mabrurah wa sa'yan mashkurah wa tawbah maghfurah wa tijaratan lan tabur. Semoga kita dapat haji mabrur insya-Allah. Okey. Jadi tahun ni tak ada rezeki, bukan tak ada rezeki, kita bukan saya untuk bertugas sebagai pegawai wujud. Kalau tahun depan insya-Allah, kalau panjang umur, ya, tahun ni Dr. Yasmin yang pakar rujuk perempuan yang bertugas bersama-sama dengan Ustaz Burhanuddin dan juga Ustaz Tajul Terus dan Ustaz Hisham kenal dua orang yang baru tu, yang Dr. Yasmin adalah pakar rujuk yang baru dilantik. Okey, saya walaupun tajuk ini macam soalan fiqh wanita sepenuhnya, tapi dalam slide saya banyak yang saya masukkan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang biasa berlaku di Makkah. Okey. Secara umum kita cakap tentang fiqh wanita, kita tak dapat lari daripada 3 perbincangan tentang darah. Jadi yang biasa yang kita duk risau nak pergi ni, ya, bila berlaku haid, kan? Nifas jarang lah, walaupun ada jarang. Tahun lepas saya pergi tugas adalah dia tak tahu dia mengandung, tiba-tiba dia gugur. Dia tak tahu, dia memang dia tak tahu dia mengandung. Saya tu pun sebenarnya dia dah banyak kali mengandung, tapi tak tahu dia tak sangka dia, ialah itu rezeki yang Allah takdirkan untuknya. Dan biasanya yang ni juga istihadah boleh berlaku di sini dan juga boleh berlaku ketika haid. Jadi sekarang ni apa yang perlu saya, dari sudut takrif semua saya tak tekankan, ya, sebab kita bukan nak kata 100% nak fokus yang ni, sebab saya takut saya tak sempat poin penting dalam masa sejam. Okey, kecuali kalau ada soalan saya cuba dah jawab. Saya cuba nak padamkan animation ni tapi tak ni. Okey, jadi apa yang saya nak tunjukkan sini adalah tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan-tuan dan puan. Kalau berlaku darah itu keluar, kita nak pergi Mekah, kan,
Bila darah keluar tu tak lebih daripada 15 hari 15 malam, jadi semuanya haid. Tak kira lah dia tiba-tiba sampai kat Mekah contohnya kan, yang pergi penerbangan awal dia akan ke Madinah dulu. Kalau yang hujung-hujung dia akan ke Mekah direct. Okey, kalau ke Madinah kita tak apalah, tapi mungkin kalau berlaku di Madinah tu kita nak masuk ke Mekah, kita masih dalam haid. Kalau masih dalam lingkungan 15 hari 15 malam dan kita telah melalui 15 hari 15 malam suci, jadi darah yang keluar tu kita kena kira sebagai darah haid. Itu kita kena faham. Jangan lagi tanya-tanya ini darah haid ke darah istihadah ke apa, kena faham. Ya. Apabila kita telah melalui tempoh minimum suci 15 hari 15 malam, dah habis. Lebih tak apa, sekurang-kurangnya lepas tu keluar darah, jadi darah itu dikira darah yang keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Zahirnya kita dah boleh hukumkan dia haid. Okey, itu yang pertama yang kita kena faham. Tapi kalau darah kita katalah daripada Malaysia datang sampai alhamdulillah, tapi nak cerita, katalah sampai Madinah nak masuk Mekah, hari ke-15 ada darah, hari ke-16 ada darah, bermakna kita mengalami darah istihadah dan juga darah haid dan juga darah istihadah. Okey, jadi ini syarat-syarat dia yang kita tahu. Syarat haid kebanyakan kita mesti sekurang-kurangnya 24 jam, tak boleh lebih 15 malam. Ini yang keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Lagi perempuan yang berada depan saya ni maknanya apabila dah melalui tempoh minimum suci. Bila dah suci 15 hari lah, ya, lepas tu keluar darah dikira tempoh tu tempoh kemungkinan haid. Bagi anak-anak dia ada makna dia tersendiri, tak perlu saya uraikan di sini. Okey, saya minta maaf ya, ini saya lajukan sedikit lambat bila ada information. Okey, yang penting saya nak pesan sebelum saya masuk pada apa yang kita nak cakapkan selepas ini, iaitu catatan ini. Catatan puan-puan mesti lengkap. Jangan sekadar tarikh, tapi mesti juga waktu. Sebab kita nak kira 24 jam, 15 hari, 15 malam, kita mesti bukan semata-mata tarikh, tapi mesti juga waktu mula darah keluar. Pukul 5 pagi bangun tengok ada darah, pukul 5 lah. Walaupun ada kemungkinan keluar sebelum itu, yang kemungkinan tu tak pakai, yang kita pakai apa yang kita tengok dan berdasarkan kaedah al-aslu fi kulli hadis takdiru bi aqrabi zaman. Mana suatu yang benda berlaku, kita sandarkan pada yang hampir dengan kita. Jadi pukul 5 dia tengok kan. Okey. Jadi selain daripada itu, catatkan sifat darah. Paling tidak catat warna merah ke kuning ke apa bagi setiap ni. Kalau satu hari bulan merah, 2 bulan kuning, 2 bulan kuning. Jangan catat 1 hingga 7 hari bulan. Cara umum ada lah ustazah warna merah dan warna kuning, tapi mesti setiap hari itu apa, darah apa ya. Kalau 1 hingga 3 merah, catatlah 1 hingga 3 bulan merah ya. Tapi kalau 1 saja merah, 2 dah coklat, 2 kena catat coklat. Itu juga waktu suci sama. Dan cara pengiraan dia dan sebelum kita pergi pada cara pengiraan, ini warna-warna darah ya, yang perlu kita catat. Sama ada hitam paling kuat, merah, coklat, kuning dan keruh. Okey. Jadi saya tidak mahu tekankan sangat pasal apa ni, sebab saya takut tak cukup masa. Tapi catatan ini penting apabila kita berlaku istihadah. Sebab kita nak tengok hari ke-16 itu, puan katakanlah na'udzubillah, katakanlah hari ke-16 ada darah. Jadi hari ke-16 tu dah boleh buat umrah ke tidak, ataupun macam mana kita ni keluar darah. Jadi kalau kita tahu itu adalah istihadah, mana kita tak perlu risau. Mana kita tahu dia bukan haid tapi dia istihadah ke hari ke-16 itu, maka kita boleh teruskan dengan umrah kita. Tapi kena pakai kaedah untuk secara istihadah yang akan saya terangkan nanti. Cuma kena ingat, bukan semestinya hari ke-16 itu boleh kita hukumkan darah tu darah istihadah. Ada kaedah dia. Okey. Minta maaf ya, saya lakukan sikit sebab kita ada poin yang penting untuk kita. Ini cara catatan lah, kalau secara detail nak buat bukan sahaja warna, tapi kedekatan. Sebab mengikut jumhur, kita nak tahu kuat tak kuat, kita ambil 3 aspek ini. Warna, kedekatan, bau. Jadi warna tadi saya tunjuk hitam paling kuat, nombor 2 merah. Kalau ada dalam kita hitam dengan merah, hitam kuat,
merah lemah. Kalau darah kita tu merah dengan kuning, merah itu darah kuat, kuning itu darah lemah. Ikut ranking tersebut. Okey. Jadi kalau dapat catat detail macam ni memang bagus. Macam mana nak buat dalam handphone ke, dalam apa ke, app ke apa, itu terserah pada kemahiran masing-masing. Okey. Jadi saya nak tunjuk di sini. Jadi contohnya lah, kalau darah kita keluar 2 petang, kita tak boleh kata tanda bahawa hari pertama kita ni 1 kat sini. Sebab 2 petang hingga 2 petang besoknya baru 1 hari. Jadi hari pertama pada 2 petang 2 hari bulan. Dan hari ke 15 kita akan berakhir pada 2 petang 16 hari bulan. Jadi kalau darah tu ada daripada 2 petang sampai 3 semua ada, bermakna kita beristihadah. Tapi tak boleh nak kata oh ini dah start daripada 2 petang ke atasnya darah istihadah. Tengok dulu kes kita tu kes apa, yang macam mana. Okey, begitu juga ini cara kira. Jadi kebanyakan kita 1 hingga 6, kita kata 6 hari, sedangkan tak cukup pun 6 hari lagi. Sedangkan hanya 5 hari 5 malam. Kalau kita tengok contoh di sini. Okey, boleh so far? Saya laju sikit ya sebab tapi tak ada halangan. Kalau ada soalan lepas ni tak tanya. Okay. Sebab saya nak mengejar masa. Begitu juga kita nak kira suci ya. Bila kita nak kira kiraan suci sama juga kaedah dia. Okay, contoh yang sama, kita suci pada 6 hari bulan ke 7 petang. Jadi kita kena tahu bahawa bila cukup 15 hari 15 malam suci, untuk tahu sama ada darah yang keluar itu darah haid ataupun sebaliknya. Jadi kita ke 6 hari bulan 7 petang, maka hari ke-15 berakhir pada 21 hari bulan 7 petang. Jadi waktu sama, tapi tarikh saja. Jadi 6 hingga 3 hari bulan pukul 7 petang baru 1 hari, sampailah pada 21 hari bulan baru cukup pukul 7 pagi, 7 petang tu baru cukup 15 hari 15 malam. Jadi kalau darah keluar contohnya pada 7 1 minit. Contoh mana? Ya, itu adalah darah haid berikutnya lah, sebab dah keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Sebab apa? Sebab dah melalui 15 hari 15 malam suci. Itu cara kiraan yang betul. Okey. Yang ni saya rasa semua maklum bahawa tempoh haid minimum sehari semalam, kebiasaannya 6-7 hari dan maksimum 15 hari 15 malam. Okey. Jadi bagi darah yang kita keluar tu, okey, dari sudut minimum tu dia ada kiraan kita kata sehari semalam berterusan dan juga yang darah putus-putus, jadi kiraan dia berbeza. Yang sehari semalam berterusan tu mudah sebab katakanlah hari ni pukul 5 pagi kita penicek pukul 5 pagi tak dia ada sampai contohnya lah, ada je tengok Zuhur nanti ada, tengok Asar nanti ada, tengok Maghrib ada, Isyak ada, subuh besok sampai pukul 5 pagi besok pun ada lagi. Bermakna cukuplah 24 jam. Faham? Okey. Tapi kalau darah yang putus-putus ini maksudnya ialah kita tengok contoh pukul 5 pagi, kita tengok waktu Zuhur dah kering. Nampak? 5 pagi sampai katalah kita tengok pukul 12. Okey dah? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 jam kan? Baru 7 jam. Katalah tak ada, pagi besok pula dia menjelma. Mana nampak darah putus. Jadi darah yang sebegini, macam mana cara kiraan dia? Kita akan tengok selagi mana tak cukup 24 jam, kita pergi had maksimum untuk kita gabungkan jam-jam yang keluar ini sehingga hari ke-15. Sebab tu saya kata kena kira betul kiraan hari-hari tersebut. Dia 28 tadi kata. Okey, saya nak pergi pada yang ni mudah nak nampak. Okey, ini nak bagi gambaran. Katakanlah berlaku begini pada kita. 1 jam 9 pagi 2 jam, lepas tu tak ada. Kemudian macam ni lah, bila kita campur semua ni sampai hari ke-13 baru cukup 24 jam. Dah cukup mana kau? Satu haid kan? Baru cukup sebab hari pertama 2 jam seterusnya. Jadi cukup 20 jam, maka ini adalah hari-hari haid kita kesemuanya. Tapi kalau pada 13 ni tak cukup lagi 24 jam, sambung sampai
16 Jun 9 pagi. Cek. Kalau sampai 16 ni pun tak cukup 24 jam, bermakna semua darah ini adalah darah istihadah. Bila sebut darah istihadah sebagainya, dia akan timbul qada solat dan puasa lah. Jadi saya sebut secara ringkas. Kalau kat sini, kalau kita tengok berlaku begini 2 jam saja, jadi bila suci kita kena solat. Kalau mandi wajib tak perlu. Sebab apa Ustazah? Kan keluar darah sebab darah masih belum cukup 24 jam. Tapi bila kat sini dah cukup 24 jam suci, jadi kena mandi wajib. Mandi wajib. Okey? Okey. Okey, ini isu yang tadi lah. Bila darah putus-putus tu, bila melibatkan, kalau darah itu diputuskan istihadah, saya sebut tadi, kita kena qada solat dan juga qada puasa. Maknanya kalau 15 hari, 15 hari lah. Kalau 14 hari, 14 hari lah. Tapi kalau diputuskan haid, bermakna tadi yang sampai 13 tu kan cukup 4 jam. Hari 14 hingga ke hari ke 15 tu tak ada darah. Ya, kalau kita tengok slide ini, ya, merujuk. Okey, merujuk pada slide ini, kalau kita tengok hari ke-13 cukup 4 jam kan. Jadi kalau kesemua ni, mana semua hari ini adalah dikira haid, jadi solat tak perlu qada pun. Tak perlu qada. Tapi tadi saya sebut pada hari kejadian, bila dah memang kita kena solat, tapi dosa kita tidak. Okey. Kalau diputuskan katalah sampai 16 hari ke-15 ni tak cukup 4 jam, ini adalah hari-hari istihadah. Mana-mana waktu yang kita tak katalah sini subuh tak solat, ni subuh tak solat, contohnya maghrib tak solat, ni kita qada lah mana solat yang kita tak laksanakan pada hari kejadian tersebut. Okey. Itu berkaitan dengan qada solat yang saya terangkan secara ringkas. Okey, minimum suci ni semua kita dah faham. Seperti saya sebut tadi, sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, dan kebiasaannya 23 atau 24 hari maksimum. Tidak ada ada orang dia suci sampai setahun, sebab dia setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali, mungkin 3 bulan sekali dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tahu minimum suci antara haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau tak cukup, kalau darah keluar sebelum cukup 15 hari 15 malam suci, jadi apa hukum darah tersebut bergantung pada situasi yang akan kita tengok. Kalau sebab saya tak nak sentuh lagi, sebab ada slide kan, insyaAllah moga kita doakan sempat hari ini dalam masa sejam, ini baru 9-8 minit, insyaAllah sempat. Sebab saya tu bahagian. Tapi kalau ada soalan tak faham, tanya nanti. Okey, ini berkaitan dengan katakanlah bila puan pergi ke Mekah nanti, ya. Kalau kat Madinah tu mungkin isu dia untuk masuk Raudhah lah, ya. Buat Raudhah ni masjid. Yang jadi dengan sedih kalau katalah Allah takdirkan, ya. Takdirkan Allah nak uji kita uzur ketika itu. Jangan kita rendah masuk ke dalam Raudhah. Kita nak berjumpa dengan Rasulullah, boleh pergi tepi Kubah hijau, tanya Mutawifah, pergi di situ, ya, boleh beri salam pada Rasulullah, jangan risau, ya. Doa kita insya-Allah makbul, cuma tak boleh masuk dalam masjid sahaja, ya. Tak boleh nak tunai solat dalam Raudhah itu sahaja. Tapi adakah doa kita tertolak? Adakah Rasulullah tak dengar kita dengar? Jangan sedih. Kadang Allah uji kita nak melihat sejauh mana kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hikmahnya. Okey? Jangan sampai sedih. Kenapa lah Allah kata dia jangan sampai itu, ya. Muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Kalau berlaku kita suci semakna melalui mana kita lepas darah putih, termasuk kapan tengok putih bersih ataupun dengan keluar air putih ni, kita bolehlah melaksanakan ibadat kita setelah kita mandi wajib lah, seperti yang saya terangkan tadi. Okey, sekarang ni bila kadang-kadang berlaku situasi yang macam ni, sampai kat Mekah kita dah ada haid sebelum tu, sampai kat Mekah darah kering, kita bocek kat dalam ada, itu dinamakan fatrah. Mana dalam ada lagi, luar tak ada.
Kat luar dah bersih, tak ada kat tolak wanita. Tapi bila masukkan kapal ada lagi, itu fatrah. Istilah dia fatrah. Satu lagi nakak. Nakak ini ialah apabila kita tengok dekat luar pun bersih, kat dalam cek dengan kapal pun bersih. Itu nakak. Nakak ini maksudnya suci. Bila suci, kalau cukup, maknanya kalau kita dah 24 jam lebih, kita mandi wajib lah. Dan selepas tu kita boleh buat ibadah. Nak masuk Raudah pun boleh, nak pergi tawaf pun boleh. Okay. Kenapa saya perlu beri faham? Sebab nakak ini antara benda yang mana masa nakak ini kita boleh selesaikan tawaf kita, yang akan saya terangkan nanti. Okey. Jadi sedikit sebelum saya masuk pada yang sepatutnya saya tekankan. Jadi katakanlah berlaku pada puan-puan seperti ini. 1 hingga 5 hari bulan sebab Januari. 1 hingga 5 hari bulan contohnya ya. Pukul 10 pagi mula darah keluar, pagi-pagi ada darah, jadi kira malam cukup 4 jamnya kan. Okey. Pada 6 hingga 10 hari bulan tak ada darah. Pada 6 hingga 10, pada ketika itu, pada hari kejadian 6 hingga 10 suci, jadi 6 hari bulan itu suci, bermakna kita mengambil hukum suci. Zahirnya ketika itu suci. Darah dia beritahu tak, dia WhatsApp tak, kita tunggu sebelah masa keluar balik ataupun apa ni, tak ada kan. Okey, tak ada dia akan WhatsApp kita ke ataupun mesej kita, tak ada. Dia tak bagi tahu. Jadi kena ingat, dalam kita berhukum mesti ikut hukum zahir. Macam kita kata, okey, kita dah melebihi 15 hari 15 malam suci. Contohnya kita dah suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, kemudian keluar darah. Zahirnya kita boleh hukumkan haid dah. Masa tu belum lagi cukup 4 jam, betul tak? Selama ni yang macam tu lah kan, keluar darah dia tak solat, betul kan? Sebab zahirnya sama juga dengan suci. Bila nampak suci, zahirnya kita suci. Jadi bila zahir suci, makna kita kena mandilah. Kalau dah cukup 24 jam sekurang-kurangnya. Jadi pada hari kejadian tu, yang ni tangguh dulu. Dan hari-hari dari segi hukum tu stop dulu. Ni kita nak cerita pada hari kejadian. Pada 6 hingga 10 tu kita mandi, 6 kita mandi, kemudian kita solat sebagai tunaikan. Kalau puasa kita puasa. Tetapi jika pada 11 hari bulan kita dah solat ni, pada hari kejadian ni 6 hingga 10 kita solat semua-semua. Okey, pada 11 keluar kembali. Bila 11 keluar kembali, bermakna hukum berubah. Jadi hari-hari haid dikira dari segi hukum untuk 6 hingga 10. Sebelum tu pada hari kejadian dikira hari suci, betul tak? Kita dituntut untuk mandi dan juga beribadah. Tapi bila keluar balik dikira yang ni dikira hari-hari haid juga. Bila dia keluar kembali. Kalau tak keluar tak apa, kekallah dia nakak. Kan? Jadi ini yang kita nak bincang nanti. Kalau berlaku di Mekah, di tanah suci sana, kalau nak tawaf ataupun nak masuk Raudah, kalau berlaku nakak, okey, kita dalam situasi sekarang kita kata memang dalam di sana dengan keadaan baik di Madinah, baik di Makkah, nak masuk bukan senang kan? Betul tak? Masuk Raudah susah, nak pergi masuk masjid, nak kita tawaf pun tak sama macam zaman sebelum Covid. Selepas Covid semuanya berubah. Okey, jadi bila berlaku nakak inilah yang akan kita bincangkan, yang panjang-panjang penyelesaian untuk digunakan oleh puan-puan semasa di sana, di mana kita yang saya sebut tadi, bila darah keluar balik pada selepas hari suci tersebut dan darah tersebut masih lagi dalam tempoh maksimum haid, maknanya dia bukan keluar selepas hari ke-15, tadi kita tengok hari ke-11, maka dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang saya sebut tadi tu dikira hari-hari haid di hukum adalah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kat Malaysia kita pakai pandangan tu lah, tapi di sana kalau kita nak pakai pandangan yang muktamad tersebut, sebagaimana berlaku pada jemaah haji sebelum resolusi ini,
dibuat, dia kena ulang balik. Jadi maknanya okey, masa nangkok tu dia pergi tawaf. Balik, katakanlah besoknya keluar darah, pergi jumpa saja saya kata kena ulang balik sebab lambat lagi nak pergi haji kan. Ini tawaf umrah kan ni. Lambat. Sama juga kalau tawaf haji, dia lambat lagi tarikh ulang. Jadi suruh ulang balik. Bayangkan ulang balik. Mau nangis suami pun pergi jumpa ustazah pun dah muka merah-merah nak marah kan. So, kena ulang banyak kali. Jadi bila kita meneliti realiti selepas Covid, nak masuk susah. Memang susah nak masuk sebenarnya ke masjid sekarang ni. Jadi kalau isteri pula suami nak kena ni, jadi larangan pula suami kalau tak buat umrah, hanya yang buat umrah maknanya pakai ihram sajalah, takkanlah kita pula dah nak dapat haji mabrur nak kelentung pula kan pakai itu kan. Okey, jadi masa itulah kita buat keputusan, kita pakai pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang memutuskan hari suci dikira hari suci. Nampak? Begitulah hikmahnya dalam perbezaan pandangan, di mana apabila berada dalam situasi yang memerlukan, kita boleh beralih kepada pandangan yang memudahkan. Tapi kita tak boleh buat sendiri-sendiri ambil ni, dia keputusan. Jadi alhamdulillah berdasarkan resolusi 203, saya ambil yang the latest okay. Nampak adalah suci yang berlaku dalam tempoh dan yang boleh berlaku semasa cara tabiat ataupun dengan makan ubat. Ikutlah ambil ubat ke dia dah keluar, mana dia bukan ambil daripada awal, dia bagi je darah tu keluar dulu. Jadi dia pun pergi dekat farmasi, dekat Mekah tu, dia nak suruh stop awal, bukan dia nak sekat. Dia nak stop awal, suruh berhenti cepat. Darah keluar. Pada saya ni better daripada kita sekat daripada awal. Jadi dia keluar dulu, lepas tu kita pergi farmasi minta ubat untuk cepat kering, bukan untuk tahan heat. Beza tu. Okey, jadi yang penting berlaku nangkap, maka dia boleh terus melakukan tawaf. Jangan terus melakukan tawaf, mandilah juga. Maksudnya mandilah wajib. Jangan pula tengok pusat tu boleh terus, siapa dia terus. Kena ikutlah kaedah dia. Nak tawaf tu kan kena suci kan. Jadi mandi wajib dulu, lepas tu pergi tawaf tanpa perlu menunggu sehingga saat akhir sebelum ke Arafah atau ke Madinah atau pulang ke Mekah dengan syarat ni penting. Tujuh pusingan tawaf dilakukan dalam keadaan yakin suci. Kita nampak, kita mandi wajib, kita pergi buat tawaf 7 pusingan. 7 pusingan tu alhamdulillah suci. Pergi buat sains semua balik. Kat hotel tengok ada darah keluar sikit, contohnya. Masalah kita tu, kalau kita yakin bahawa keluarnya selepas tawaf. Kita tak apply, kalau ikut apply pandangan pertama tadi, tak sah tawaf tadi sebab dia kena hari-hari bila keluar semula kan. Tapi berdasarkan pandangan kedua ini, kita putuskan sah. Ini bagi memudahkan jemaah. Tak adalah pula dia balik, kena ulang balik. Jadi mata betul. Ini betul pengalaman tu sampai lebih 3 kali. Sebab keputusan dah macam tu. Tapi sekarang ni kita tak kira lah lama lagi ke nak pergi nak niat haji ke. Sebab buat haji tamattu kita niat umrah dulu ya. Jangan tersalah lagi ya. Pengalaman saya buat niat ni ramai jemaah ni betul lah kita nak pergi buat haji. Tapi kalau kita pilih nak buat haji tamattu, kita sampai Mekah tu kita buat umrah dulu. Niat umrah sahaja. Ini yang banyak kira. Saya harap jemaah kembali umrah tak keliru, tak berlaku sehingga memeningkan Ustaz Hisham nak selesaikan masalah. Faham ya? Kena faham semua. Ingat, bila kita nak buat haji tamattu, kita buat umrah dulu. Nanti 8 Zulhijjah baru niat haji. Memang kita nak pergi buat haji, so kita bukan nak buat ifrad, kita bukan nak buat qiran. Lain kalau orang nak buat ifrad, memang dia kena niat haji. Okey, itu kena faham ya. Yang saya rasa itu Ustaz Hisham dan mungkin Asatizah Turah dah terangkan. Okey, itu kalau berlaku nakal. Jadi kalau berlaku itulah pilihan yang ada untuk selesaikan. Jangan susah hati. Dan ada juga orang memang adat dia macam tu. Dia tahu, dia 3 hari lepas tu dia nakal. Dia ready lah untuk buat tawaf. Yang penting
doa banyak-banyak, solat banyak-banyak. Moga Allah memudahkan urusan kita. Okey. Seterusnya yang berkaitan dengan andai katalah ya. Ini kalau tawaf ifadah kita lah ya. Kita dah nak pergi ke Madinah ataupun dah nak balik ke Malaysia ya. Boleh tak kita tawaf? Kita tak boleh tawaf lagi. Tak selesai lagi tawaf haji kita. Macam mana kita nak buat? Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah tawaf dalam keadaan haid sebab dalam kita mesti dalam keadaan suci. Antara syarat tawaf ialah suci daripada ada besar, ada kecil, daripada najis semua ya. Suci macam kita nak solat. Okey. Manakala mazhab Hanafi, dia tidak menjadikan itu syarat sah. Bukan maknanya mazhab Hanafi kata tak dia benda tu bukan syarat sah, tapi tetap disunatkan untuk wudu. Dia bukan syarat sah. Maknanya kalau tak tawaf dalam keadaan tak wudu pun sah jugalah tawaf tersebut. Cuma tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tawaf ifadah ini saya baca resolusi MSPK ke-35 haji peringkat kebangsaan yang ke-35 pada 2018 dinyatakan bahawa tawaf ifadah dalam keadaan haid kerana masyarakat dan darurat hukumnya adalah sah. Jadi masyarakat darurat apa dia? Bila kita dah nak balik ke Malaysia ataupun nak ke Madinah, tak boleh nak tukar penerbangan. Kalau boleh tukar penerbangan, ambil yang tu dulu. Pilih yang tu dulu, supaya kita dapat tawaf dalam keadaan suci. Katakanlah memang tak boleh nak tukar, pihak tawafnya kata tak boleh sebab dah pernah, tak boleh ya. Worst case scenario, kita ada pilihan sama ada nak kekal dengan pakai pandangan Syafi'i ataupun memilih pandangan Hanafi. Yang sini dalam masalah tawaf dalam haid ini terserah kepada puan-puan dan tuan-tuan untuk menasihati isteri. Nak pakai mazhab Hanafi ke nak proceed dengan mazhab Syafi'i. Cuma kalau katakanlah puan-puan nak proceed dengan mazhab Syafi'i, maknanya nak pakai mazhab Syafi'i, kata tak sah, nak tunggu, tak apalah bang, kita baliklah dulu Malaysia, kita datanglah bila-bila buat tawaf. Terserah pada puan-puan. Tapi puan-puan kata bang, kita ni dah lah duit tak ada, ini je duit kita, nak mari tadi tak tahu, mari nanti tak tahulah boleh ke tidak, cukup duit ke tidak, panjang umur ke tidak. Dah ada keputusan ni, kita pakai mazhab Hanafi. Okey, jadi saya terangkan. Jadi kalau pilih mazhab Syafi'i, mana dia ada tanggungjawab, dia ada kewajipan untuk datanglah, tak baliklah, selesaikan. Sebab hajinya belum sempurna, tawaf tak buat lagi kan. Kalau sa'i belum buat, kerana sa'i pun belum buat lagi, jadi masih tersangkut. Di situlah. Tapi bila balik tu kena buat dah lah ya, kena bayar dah esok. Okey ya, baru keluar daripada ihram. Ingat, bila kita belum bila tahallul awal, contohnya biasa jemaah kita akan, kalau kepada umrah akan buat tawaf dulu Ustaz. Perjalanan haji biasanya ke baru umrah, dia daripada Muzdalifah tu pergi tawaf ke ataupun ikut macam muasasah. Okey. Jadi katakanlah berlaku begini ya. Kita wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, mabit Muzdalifah, Mina, melontar. Bila kita melontar jam berapa pada 10 Zulhijjah, kita dah boleh bergunting. Mana bila masuk baru malam 10 Zulhijjah, kita dah boleh buat 3 perkara kan. Okey, kita dah melontar jam berapa, kita maknanya kembar umrah dah bawa selesai tu, kemudian kita bergunting, dah dapat tahallul awal. Cuma bila balik ke Mekah, kita berada dalam keadaan haid. Kata ini senario saya nak bagi. Kita balik ke Mekah haid kita, sedangkan penerbangan kita dah dekat contohnya. Sebab orang yang pergi awal, dia balik cepatlah. Okey, balik kita ditakdirkan haid. Dia macam mana nak selesai? Ada dua option. Ya. Ada dua option, sama ada macam mazhab Hanafi ataupun mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi terserah pada tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Isyam boleh bagi pandangan, tapi pilihan masing-masing. Okey? Dua-dua kena dah, pakai Syafi'i pun kena dah, pakai Hanafi pun kena dah. Okey. Okey? Dua-dua kena dah.
Jadi apabila berlaku Tak ada. di sana kan. Okey. Sampai dikembalikan. Okey. Jadi apabila pakai mazhab Hanafi ni, maknanya kita tawaf dalam keadaan haid. Jangan tanyalah dah nak wuduk macam mana, salah nak wuduk macam mana. Memang tawaf dalam haid ke? Jangan cium lagi. Jadi kita pun buat tawaf dalam keadaan haid. Ini kena ingat apabila dah hampir nak pulang ke Malaysia ataupun ke Madinah. Kalau lama lagi 5 hari lagi 10 hari tunggulah dulu. Mana tahu kau ada nangkok ke kan? Jadi kata ini saya nak bagi worst case scenario. Mana memang haid kita ada sampai nak balik ke Malaysia. Katakanlah lah jadual kita pulang adalah pada malam nanti. Biasanya ustaz kita akan buat tawaf wadah 8 jam je sebelum tu. Jadi kita kata kalau kita ambil daripada approach tersebut, katalah makna kita tengok 8 jam sebelum bertolak tu memang darah kita tak selesai. Jadi bolehlah makna kita katalah kita nak ambil pandangan mazhab tak kerat. Boleh pergi pada slide tadi ya. Kita boleh pakai mazhab Hanafi tadi, kita tawaf tapi kena bayar taksi ekor kalau tak mampu duit tak ada dah ustazah anak-anak pun tak ada nak bantu seekor kambing. Dan cara kita bergunting ialah ambil rambut 1/4 daripada maknanya 1/4 kita gunting kat hujung. Jangan contohnya lah kita tudurnya sebagai rambut ya. Mana kita ambil 1/4. Bukan daripada pangkal tu sampai botak 1/4 tu. Macam kita nak pendekkan rambut lah. Mana sekurang-kurangnya kita kata macam mana seruas jari. Macam kita nak potong rambut pendek, ambillah seruas jari clean. Mudahnya nak kira 1/4 tidak. Potong je lah semua rambut tu kan. Seruas jari. Mana ke semua rambut. Kalau mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 3 helai. Ambil 3 helai, potong seruas jari. Dah memadai. Tapi kalau kita nak pakai mazhab Hanafi ni, mudah ceritanya sebab nak ikut 1/4 nak kira macam mana ustazah. Potong je lah semua. Macam kita nak pendekkan rambut, itu cara yang mudah, tak pening. Itu saya, ustaz kalau kita nak minta 1/4 dia pening pula. Jadi mudahnya potong sekadar seruas jari ke semua rambut kita tu sekeliling. Jadi cukuplah syarat. Kalau kita nak cakap 1/4 banyak mana semua kan. Potong je. Jangan potong daripada atas ni. Bukan daripada sampai sengit rambut kita. Macam kita nak pendekkan rambut tu ya. Mudahnya begitu. Okay, jadi boleh faham dia yang ya. Jadi cuma pengalaman saya 2022 lepas Covid ada kes jemaah saya pakai, saya dah terangkan dia semua gini-gini. Okay, saya nak saya terangkan kos semua lah. Dan memang bila kita berada di sana nampak dia unta tu mahal 5,000 kan. Contohnya tak tahu sekarang tempoh berapa ustaz. Tak tahu lama ke keadaan sekarang ni boleh. Dia sebenarnya bukan ladang tu mesti bayar segera. Biasanya kalau kita bayar bukan musim haji lebih murah tu ustaz kan. Ini pilihlah cakap Ustaz Isyam ini. Maknanya yang penting kita tahu kita ada kena bayar dah. Kalau di luar musim haji dia lebih murah harga dia. Yang penting kita tahu kita kena bayar dah. Bila kira kos-kos tu semua sebenarnya memang lebih murah sebab kita dah berada di sana. Kalau kita pilih mazhab Syafi'i, terbalik nak tapah terbang nak pergi pulak 7,000 8,000 campur pulak dengan kos unta tu semua. Kos unta mana dengan campur tadi dah bayar dan kambing juga Syafi'i kan. Mungkin lebih mahal daripada yang kita pilih Hanafi. Apa-apa pun tepuk dada tanyai iman masing-masing lah ya. Okay, kalau berlaku begini. Okey. Seterusnya saya nak masuk sikit kalau tentang bila kita berlangsung sampai hari ini pun masih lagi saya terima macam aduan lah daripada pihak yang mengendalikan jemaah umrah sama ada dia tu dari untuk jemaah umrah muassasah dan sebagainya masih lagi bertanya boleh tak kalau dia haid dia nak tangguhkan niat
Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Ya. Terus. Sebab apa? Lama. Kenapa tak boleh? Sebab kita pergi, betul tak? Kita ni dah isi baju, benda visa, memang dah pergi masuk, bayar semua tu. Memang niat kita, memang kehendak kita Mekah tu nak buat apa? Bukan nak shopping, nak buat Haji. buat haji. Jadi bila dah ada kehendak tersebut, memang nak tak nak, berdasarkan hadis ini, memang Allah dan haji awak, siapa yang nak kerjakan haji dan umrah, dia masuk Mekah nak bukan nak buat, memang dia kena niat. Jadi tak kira lah haid ataupun tidak. Cuma kita akan berada lama sikit lah nak banding dengan orang lain, ya. Jadi kalau lah kita nak niat bersyarat, ini contohnya, contoh sahaja. Mintakan nasihat daripada mutawif masing-masing sebelum melapaskan niat. Sebab ramai yang tak macam-macam, tawarupah macam-macam niatnya sampai kita pun bening. Dia orang tu juga dia mereka-reka bening nak selesai. Jadi mutawif dia tak selesai, dia tuju pada kita kan. Jadi pastikan faham betul. Ini contoh sekali lagi, ya. Contohnya kalau dia berada dalam haid saja, aku menjaga umrah dan berihram dengannya, sebab kita buat haji tamattu ni kan. Okey, dan berihram dengannya, dan sekiranya haidku berterusan selama 3 hari, maka aku akan bertahalul. Saya gunakan kata bertahalul di sini purposely sebab saya nak, kalau kita gunakan tahalul automatik, bila darah tu keluar 3 hari automatik dia dihalal. Bila bertahalul ni dia tak automatik. Kita kena bergunting. Dulu dengan niat bertahalul barulah dikira kita keluar daripada ihram. Ingat ya, jangan masa 8 Zulhijjah nanti niat bersyarat. Tolong jangan niat bersyarat untuk haji pada 8 Zulhijjah. Ya. Okey. Okey, dari sudut itu kemudian persoalan seterusnya, haid datang selepas niat ihram. Dia dah niat ihram kat keadaan suci, mana lepas tu haid datang. Okey, maka dia dalam keadaan suci semasa berniat ihram. Jadi ini nak ceritanya kalau dia nak berniat bersyarat semasa niat ihram, biasa Ustaz Aisyah katakan mana sebenarnya tak relevan lagi. Kalau mana tak niat bersyarat tu pun tak ada masalah sebab kita ada penyelesaian sebenarnya. Tapi kadang-kadang jemaah kita ni dia nak juga niat bersyarat, kita tak boleh nak larang Ustaz kan. Nak buat macam mana kan? Kita kan boleh kata, tak boleh nak kata haram sebab tak adalah hukum haram. Tapi dengarlah nasihat mutawif-mutawifah masing-masing. Andai katalah dia tu niat bersyarat, dia dalam keadaan suci ni. Okey, masa dia niat ihram tu dia keadaan suci, so dia buat pula niat bersyarat. Saja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya, sekiranya aku didatangi ia dan ikut terusan hingga 3 hari, maka aku akan bertahalul. Jadi dia niat masa niat ihram tu dia niat begini. Jadi selagi mana dia tak bergunting, bukan bergunting umrah tu, bergunting untuk bila tengah haidnya 3 hari dia nak menghalalkan diri dia keluar dari ihram, dia gunting tu dia keluar daripada ihram. Sebab dia guna perkataan tahalul. Kalau dia guna perkataan halal, aku menjadi halal, ya, maka aku menjadi halal, otomatik dia jadi halal, tak perlu kepada bergunting. Biasa benda ni ada diterangkan dalam kutuan sahaja dan sebagainya. Cuma saya nak cerita, kena faham bahawa niat, kalau kita tak faham niat bersyarat ketika sebelum dalam haid dan ketika suci, mungkin akan kadang-kadang niat kita itu tidak terpakai. Maknanya niat itu tak dikira sebagai niat bersyarat, maknanya niat biasalah. Itu rujuk kembalilah kepada mutawif-mutawifah masing-masing. Okey. Senario ini jika haid datang semasa tawaf ifadah. Okey, masa tawaf haji lah ni ya. Jadi kita katakanlah masa tawaf ifadah tu haid datang. Sama ada dia masih dalam ihram atau tidak. Memanglah tawaf tu tak sah lah bila haid datang ikut mazhab Syafi'i kan. Cuma dia masih dalam ihram atau tidak bergantung pada niat ihramnya. Masa 8 Zulhijjah tu dia niat macam mana? Tapi insya-Allah, tapi ni nak cerita senario. Memang jemaah kita dilarang haji tak boleh niat bersyarat. Tapi nak cerita senario, manalah tahu kan? Dia nak juga
juga niat bersyarat. Ada kerangka yang dia nak juga niat bersyarat dan dilarang pun nak juga. Okey. Kalau dia tak niat, dia tak lakukan niat bersyarat, mana dia masih kekal dalam ihram. Masih kekal, mana tak settle lah tawaf dia tu. Maksudnya masih dalam ihram. Iaitu ihram apa? Iaitu tahalusannya belum selesai haji tahalusannya belum selesai. Saya tak cerita tawaf ifadah. Jadi apabila suci, dia buatlah tawaf. Dia laksanakan baki pusingan yang belum selesai. Tapi sunat mula daripada awal. Kalau dia dah buat 2 pusingan 3 head, nanti dia sambung dengan 3, 4, 5 sampai tu. Tapi kalau dia nak start lebih awal, makna daripada pusingan pertama itu lebih afdal ya. Sekiranya dia tidak suci sehingga sudah hampir tarikh pulang ke Madinah dan masih lagi dalam ihram, dia boleh milih yang tadi lah yang saya terangkan tadi ya. Sebab dia nak pakai mazhab Syafi'i atau Hanafi yang saya terangkan tadi. Namun kalau lah ini setakat yang bila kita tetapkan resolusi dulu tak dilarang berniat bersyarat jarang berlaku. Tapi nak kita kadang-kadang kita tak boleh nak jangka jemaah kita. Betul tak Ustaz? Kadang-kadang kita tak boleh nak jangka. Kita dah terang, dah bagi semua, tiba-tiba berlaku. Kita ada terfikir memang kreatif jemaah kita. Dia memang kreatif. Sampai penting lah mutawif faham. Atau tak melibatkan hukum kan? Melibatkan hukum. Jadi kalau ini bahaya. Sebab tu kita tak nak, kita larang. Sebab dia boleh meluputkan hajinya. Penat kita bayar berapa ribu? Ikutlah berapa ribu yang tuan-tuan dan puan-puan bayar, mengikut package yang dia ambil. Tapi dia bukanlah murah, betul tak? Tu jangan kita jadi yang ni tumpuk haji kita. Sebab tu jangan sekali-kali niat bersyarat untuk saya tunjuk ni sebab inilah nak bagi tahu bagaimana hajinya. Boleh saja-saja. Nak datang pula semua duit, bukan mudah. Dan kita mengganggu orang lain. Elok-elok dah Allah jemput kita. Ingat betul-betul ya. Jangan niat bersyarat untuk haji pada 8 Zulhijjah. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik semua pesan kat isteri jangan niat bersyarat. Ya. Orang lelaki pun jangan niat bersyarat juga. Sama lah tu. Kan? Okey. Seterusnya, okey. Datang semasa tawaf umrah. Bila berlaku sekarang kita nak buat haji tamattu', kita sampai Mekah, kita niat umrah. Okey, tapi masalahnya kita masa tengah tawaf umrah keluar haid. Jadi jika masih dalam ihram, maksudnya dia tak niat bersyarat lah. Ataupun dia tak menjadi halal lah, maknanya dia berniat bersyarat. Contohnya guna kata tahlul, kita tak apalah, tak nak lah jadi halal, dia tak gunting rambut dia, dia kekal dalam ihram. Maknanya dia niat bersyarat tapi dia guna lafaz bertahlul, dia ambil keputusan tak apa saya nak proceed dalam ihram, saya tak maknanya dia tak gunting untuk tahlul, dia kekal dalam ihram. Ya? Tu kena faham. Okey. Apabila telah suci, tekan. Apabila telah suci, dia nak selesaikan baca pusingan tawafnya sama macam tawaf ifadah tadi. Dia boleh terus bergunting, bersa'i dan bergunting. Jika tidak suci, dia tiba hari untuk Arafah. Ini kena ingat ya. Katakanlah berlaku begini pada puan-puan. Jika tidak suci sehingga tiba hari untuk ke Arafah, ya, ikut mazhab Syafi'i tidak boleh memasukkan niat haji ke dalam umrah. Sebab apa? Sebab dia dah memulakan tawaf. Ikut mazhab Syafi'i, bila once kita dah mula langkah tawaf, lepas tu mari haid, kita dah tak boleh nak niat haji. Ikut mazhab Syafi'i. Tapi ikut mazhab Maliki, selagi mana belum melakukan solat sunat tawaf, boleh masukkan niat haji ke dalam umrah. Jadilah ia haji kiram. Biasanya kita selesai masalah jemaah kita berdasarkan mazhab Maliki.
boleh tunggu lama lagi. Jadi di sinilah bagaimana muzakarah memutuskan untuk memberi penyelesaian kepada isu-isu seperti ini, isu jemaah kita seperti ini. Maknanya kalau berlaku senario ini, jumpa Ustazah Jana, Ustazah kata tak apa, kita pakai mazhab Maliki. Mana belum tawaf sunat, belum solat sunat tawaf lagi kan, okey, kita pakai mazhab Maliki. Nanti 8 Zulhijjah boleh niat haji. Jadilah haji kira, bukan haji tamattu. Jadi umrah dan haji berjalan serta. Okey. Tapi kalau sudah menjadi halal, sekarang ni kita sampai kita niat bersyarat. Sampai hari ketiga kita niat tadi, sekiranya hikmah berterusan sehingga 3 hari aku menjadi halal, ataupun kita guna bertahalul. Kita kalau bertahalul kita bergunting seperti saya sebut tadi, kita bergunting untuk niat tahalul, so kita menjadi halal. Nak buat umrah balik, kita pergi bila suci, kita boleh pergilah ke mana tanah halal, seperti Tanim ke, itu paling dekat. Okey, dan kita kerjakan umrah. Bila sampai 8 Zulhijjah kita niat haji, jadilah haji tamattu. Boleh nampak ya? Ya? Okey. Jika tidak suci hingga tiba hari bertolak ke Arafah dan dia berniat haji, maka hajinya jadi haji itu kena faham. Maksudnya dia sampai ke Mekah, sebab dia niat bersyarat, dia menjadi halal. Dan katakanlah dia tak suci sampai 8 Zulhijjah. Dia nak pergi Mekah, nak pergi Arafah, nak wukuf kan. Dia tak suci lagi kan. Jadi tadi Ustazah kata boleh pakai mazhab. Yang ni kita tak pakai mazhab Nabi Tawar dan Lahir ya. Jadi sebab apa tak menghalang dia untuk niat haji. Bila dia niat haji, sebab umrah dia tak buat lagi tu tak? Jadi jadilah haji itu haji umrah. Ini kena faham ya. Kena faham situasi, jangan situasi seperti ini. Okey, seterusnya masa dah 9:42. Kalau berlaku semasa sa'i, sa'i umrah haji tamattu, sama ada boleh teruskan atau tidak bergantung pada niat ihram. Samalah. Sebab kalau ini saya sebut benda sa'i umrah, jika niat bersyarat, jika menjadi halal dengan sebab niat bersyarat, tidak boleh teruskan. Sa'i setelah suci kena niat ihram semula di tanah halal. Sebab apa? Umrah tu kita cuma akan jadi halal setelah kita bergunting, betul tak? Jadi kalau kita menghalalkan diri kita sebelum tiba masa, bermakna umrah tu tak tepat. Sebab kita dah terkeluar daripada ihram dengan niat bersyarat kita. Jadi nak buat umrah balik, kena pergi baliklah tanah halal, niat baliklah. Okey? Jadi jika tidak niat bersyarat, boleh teruskan sa'i dan seterusnya bergunting atau bercukur. Nampak tak? Jadi kita faham. Bila kita faham masalah ini, kita tahu bahawa sebab tu tadi sebab contohnya misalnya guna tahalul, jadi kita boleh ada masa untuk berfikir, bincang dengan mutawif, bincang dengan suami, keluar dari ihram ketak ni, saya niat bertahalul hari tu ya dia. Sebab saya ni selagi saya tak penting untuk keluar dari ihram, lagi tu saya dalam ihram. Jadi boleh ada masa untuk bincang. Kalau korang kata halal otomatik, tak boleh otomatik. Jadi kena faham kesan-kesan yang bersyaratkan terhadap ibadah kita. Dan seterusnya, datang semasa mengerjakan sa'i yang selepas tawaf ifadah, tawaf tadi umrah. Jadi samalah juga kalau dia niat bersyarat, rukuk hajinya jika dia menjadi halal sebelum tiba masa. Walaupun sa'i tak niat tak syarat suci kan, tapi sebab dia terkeluar daripada ihram sebelum tiba masanya. Jika tidak niat bersyarat, boleh teruskan sa'i dia. Mana selepas selesai tawaf, masa sa'i tengok pusngan kedua semacam dia keluar, laki kadang memang dah batal lah wudu, walaupun itu keputihan ke ataupun terkencing ke apa semua ke, ataupun darah haid, memang kita dah keadaan tak suci, tapi boleh teruskan sa'i sebab sa'i tidak disyaratkan berada dalam keadaan suci. Okey. Dengan masa yang ni saya nak lakukan sikit. Jadi saya sebenarnya nak fokus yang ni, cuma dalam masa yang ini ciri-ciri
istihadah lah ya. Saya tak sempat nak cover semua. Kalau perempuan yang mustahabah ada 7 kategori. Biasanya kalau kita tak buat catatan seperti yang saya sebut tadi, dia akan jatuh dalam 3 golongan ini. Ini sangat bahaya. Tapi kalau masih duduk dalam 4 kategori ini, kita mana boleh selesaikan masalah dia sama ada menggunakan kaedah tamyiz ataupun adat ataupun kaedah 1/9. Saya nak puan-puan fokus kat sini sebab yang ada depan saya ni, saya assume sudah ada kebiasaan haid. Mana kategori wanita yang sudah ada kebiasaan haid, masa dia adalah sama ada mu'tadah mumayyizah ataupun mu'tadah ghairu mumayyizah, sama ada pakai kaedah tamyiz ataupun ada dua tu, sama ada kalau berlaku. Ini katakanlah puan tidak pernah alami istihadah, tapi alhamdulillah dicatat dengan baik. Puan tiba-tiba orang uji di Mekah, na'udzubillah, darah melebihi hari ke-15. Seperti saya sebut tadi, kalau darah melebihi hari ke-15 bermakna perempuan berada, darah perempuan bercampur antara darah haid dan juga darah istihadah. Bila bercampur, kena identify mana satu darah haid, mana satu darah istihadah. Macam mana nak identify? Seperti saya sebut, saya assume perempuan kat sini sudah ada kebiasaan haid yang bermakna dia sudah ada adat. Jadi sama ada dia akan masuk dalam kategori ini ataupun dua ni saja. Yang ni tak. Ini untuk orang yang pertama kali datang haid. Tak berlaku pada unless kalau ada di sini dia tak pernah haid, tiba-tiba pergi Mekah. Tak pernah, dah umur 25 tahun tak pernah haid pun sebelum ni, tiba-tiba pergi Mekah, dia keluar darah. Dia masuk kategori ni lah. Dia tak duduk dalam kategori mu'tadah mumayyizah. Jadi orang yang sebab bila tamyiz ni dia terpakai untuk dua kategori. Orang yang mula datang haid. Jadi mu'tadaan, istilah Arabi tu kalau mudah nak ingat baru baru, mana baru pertama kali. Itu formula saya bagi pada peserta yang ikut kelas saya lah. Mu'tadah, mu'tadah, kadang-kadang punya orang bukan bahasa Arab kan, orang bukan belajar bahasa Arab. Jadi ingat B tu baru. Jadi dalam situasi dia boleh bezakan warna darah tadi. Contohnya kan saya sebut, kena catat 1 hingga 10 hari bulan warna hitam contohnya. Kemudian 11 hari bulan sehingga 17 hari bulan, lebih kan, ada hari lebih daripada 15 hari kan, bermakna sekarang warna merah. Hitam dan merah, ada dua, darah kuat dan darah lemah. Jadi bila berlaku situasi ini, kita nak pakai kaedah mana satu? Adakah kaedah tamyiz ataupun kaedah adat? Kalau ikut pandangan mana kita kena, sebab di situ senario sebagai tadi 10 hitam dan 10 hari pertama hitam, hari ke-11 hingga hari ke-17 merah. Senario ni adalah senario mumayyizah. Sama ada dia muqtada ataupun dia muqtada, semua kena pakai kaedah tamyiz. Apa maksud dia? Darah kuat sebagai darah haid dan darah lemah sebagai darah istihadah. Contoh sebagai kat sini 7 hari hitam, 10 hari darah merah. Jadi 7 hari haid, 10 hari itu adalah darah merah. Jadi kalau kita faham masalah ni, kalau berlaku di Mekah, kita tahu pada hari ke-16 kita tengok darah tu darah lemah, sebelumnya ada darah kuat. Kita tahu kita darah tu adalah darah istihadah dari sudut hukum. Sebab apa? Sebab kita tengok sebelumnya darah kuat. Kita buat catatan melu. Jadi tak ada isu, kita boleh pergi buat tawaf, tapi kena pakai kena apply kaedah wuduk orang istihadah ataupun tadi hadas yang akan saya terangkan sebentar lagi insya-Allah. Okey, 949. Okey, jadi kalau katakanlah dia keluar dalam tempoh 17 hari itu, daripada hari pertama sampai hari ke-17 merah semuanya ataupun hitam semuanya, mana tak ada darah kuat, darah lemah, bermakna memang hari ke-16 tu adalah ikut adat haid dia. Memang dalam keadaan ini hari ke-16 confirm dihukumkan sebagai darah istihadah. Sebab apa? Sebab darah haid takkan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kalau haid dia pun paling, makna katalah adat dia 15 hari, memang hari ke-16 itu sudah boleh dikira sebagai hari istihadah. Darah istihadah. Jadi nak faham maknanya, nak pergi ke Mekah ni, nak selesai masalah kita boleh tawaf ke tidak, atau sebab kita masih dalam haid, boleh pergi masjid, nak solat ke tidak. Memang ini ilmu asas yang kita kena tahu. Kalau kita faham tentang ilmu
dah pening apabila kita sama ada di Malaysia ataupun di Mekah ataupun di Madinah. Jadi saya tak berhasrat untuk terangkan yang ni sebab saya assume perempuan berada dalam kategori sama ada akan gunakan database ataupun adat. Jadi kalau yang sebagai contoh tadi merah 17 hari itu kita guna adat. Katalah adat dia 7 hari. Jadi 7 hari pertama contohnya sebagai bakinya adalah istihadah. Jadi hari ke-16 tu memang jadi maknanya hari ke-8 sampai hari ke-17 adalah darah istihadah. Isu kotak solat tu saya dah terangkan tadi. Tapi nak tahunya bila kita faham tentang ilmu ni, kita tahu andai kata pada hari ke-16 ni kita nak tawaf, kita tahu kita boleh tawaf sebab kita tahu dari sudut hukum 10 minit lagi. Allahuakbar. Okay, dari sudut hukum ini macam dekat TV show dia tunjuk masa. Okay, dari sudut hukum maknanya kita sudah boleh melakukan tawaf tapi perlu guna kaedah buruk. Istihadah. Jadi saya kena lompat lah. Ini senario senang bagi, tak apa. Saya nak terangkan sikit sempurnakan suci ni. Kalau berlaku pada puan-puan kat Mekah macam mana? Okay? Berlaku apabila dia 4 sempurnakan suci. Yang mana kita kena cukupkan sebab ini berlaku apabila suci kita tak cukup 15 hari 15 malam, kita akan sempurnakan suci tapi ada syarat dia. Okey. Yang penting pertamanya darah keluar. Sebelum suci tu ada darah keluar dan darah tu tak lebih 15 hari 15 malam. Okey? Lepas tu suci. Lepas suci ada darah keluar dan darah kedua yang keluar itu mestilah yang keluar selepas hari ke-15. Jadi bila berlaku senario seperti itu, maka kita bagi contoh ya. Jika berlaku senario seperti itu, maka kita akan putuskan contoh di sini 10 hari merah. Yang sini kita tak ambil kira warna, memang purposely. Mana kita tak hukumkan ini head. Kita tak akan, kita kena cukupkan 10 hari head, kemudian suci. Suci hanya 5 hari, lepas tu keluar darah balik. Darah yang keluar balik ni pada hari ke-16. Bukan keluar pada 15, bukan ke-13. Sebab kalau keluar pada hari 13 atau sebelum pada hari ke-15 ke bawah, dia bukan bab sempurnakan suci. Jadi bab sempurnakan suci ni mudah saja. Kalau 5 hari, bermakna kita perlukan berapa hari lagi untuk cukupkan 15 hari? 10 hari. Jadi kena kira lah ikut yang saya kira tak adalah. Kalau 11 bulan ni pukul 9 pagi, maknanya kita kira lah 9 pagi 14 bulan cukup 15 hari 15 malam. Jadi darah yang ada dalam tempoh yang kita kena cukupkan 15 hari 15 malam itu adalah darah istihadah. Kalau ada baki lagi bab haid untuk putaran berikutnya. Kita belajar kan 15 hari 15 malam suci. Bila ada terpisah, maka darah istihadah juga dikira sebagai kita suci. Jadi darah selepas itu kita haid berikutnya. Jadi makna ini darah istihadah. Kalau berlaku begini, kita tahu kat Mekah kita boleh buat tak? Okey. Jadi kalau kita berada dalam situasi istihadah, okey, ini contoh-contoh saya skip ya. Okey. Bila berlaku dalam istihadah, okey, al-aslu, asalnya, original dalam mazhab Syafi'i ini yang kita kena buat. Ikut mazhab Syafi'i daripada 1 sampai 5 kena buat setelah masuk waktu, bersih faraj, apa ni, kita suka faraj, pakai baju faraj, kemudian berwuduk, tunaikan solat. Ya, semua memang kalau tunaikan solat dan masuk waktu. Tapi nak cakapnya, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau mutamak daripada rangka mula bersih tu dalam mesti dalam waktunya. Tetapi saya skip ni. Tetapi berdasarkan resolusi 2015 saya bacakan dulu, jemaah haji yang ada ilmu hadas, perempuan yang sentiasa istihadah, darahnya ada, bukan darah yang putus-putus. Kalau darah istihadah tu stop, tak boleh pakai kaedah wuduk ini, kena faham. Ya, ada orang yang memang berterusan darahnya ada. Ya. Jadi jemaah haji yang ada ilmu hadas, dan ilmu hadas maksudnya sentiasa berhadas, sentiasa keluar air kencing. Orang lelaki kan tak tus, perempuan pun ada juga. Bagian ni bila batuk kencing, tak boleh nak solat. Masuk dari ilmu hadas tu. Doakan semoga tak batuk. Hendaklah memperhari wuduk dan bersuci pada setiap kali solat fardu atau tawaf fardu menurut pandangan asal. Namun begitu menurut pandangan Qabil asal mazhab Syafi'i tidak perlu bersuci sekiranya najis yang keluar dari seling kafir alat. Seperti contohnya dulu pada 2015, maksudnya kita dah ambil wuduk untuk solat zuhur. Okey? Okey.
Jadi untuk melakukan tawaf ataupun untuk solat asar, kita putuskan kalau darah itu tak meleleh, tak melempah daripada tuan dan wanita, kita hanya perlu tajdid wuduk bahari, wuduk sahaja. Namun pada tahun 2021 ya, okey, mualat ni mana dari sudut, boleh tak kita ambil wuduk je dalam masa waktu? Biasanya kita nak pergi masjid mestilah sebelum waktu lagi kan. Kalau tak sempat nak masuk, boleh lah nak solat, tapi solat kat dataran lah pun, tempat-tempat bukan dalam masjid lah ya. Okey, cuma maksud mualat di sini adalah dari sudut kita tak boleh terputus antara satu aktiviti start daripada langkah satu hingga kita solat lah. Tapi kalau daripada mula kita ambil wuduk tu, kita nak berjalan ke masjid dari hotel, dari hotel ke masjid, ataupun kita menunggu orang iqamah sebab kita nak solat berjemaah, maka solat itu tidak memutuskan mualat. Cuma yang saya nak tekankan yang terakhir ialah dari sudut resolusi 2022, bagaimana jemaah haji diputuskan, jemaah haji yang mengalami lain mengadah boleh mengambil pandangan mazhab Maliki, iaitu membersihkan najis dan boleh mengambil wuduk sebelum masuk waktu. Ingat Syafi'i tadi mesti setelah masuk waktu kan. Okey, resolusi 2022 boleh buat sebelum masuk waktu, meneruskan solat dengan wuduk yang sama selagi ia tidak terbatal, tak kentut sebagainya lah. Maknanya untuk solat zuhur tidak ambil wuduk tadi, dia dari muhadas, ni orang yang berada dalam dari muhadas, termasuklah orang beristihadah yang tak berhenti darahnya. Jadi dia nak solat asar, dia tunggu dalam masjid solat asar, wuduk dia tak terkentut, mana tak terbatal dengan sebab-sebab lain, dia masih ada wuduk lagi. Jadi dia boleh proceed dengan wuduk yang sama. Memperbaharui wuduk itu adalah sunat saja. Cuma saya ni pandangan saya lah, kalau kita ada ruang ya, ada ruang untuk tajdid perbaharui wuduk, perbaharuilah. Mana kalau situasi ni kita ambil, mana kita tak tajdid, kita tak perbaharui wuduk kita, kalau memang nak ambil wuduk memang tak boleh, tak bergerak. Suasana tu nak bergerak dia tak tersepit, memang tak boleh nak pergi tempat nak ambil wuduk, memang tak boleh nak buat apa. Jadi kita pakailah pandangan ini, tak perlu perbaharui wuduk. Tapi kalau boleh perbaharui itu adalah lebih baik. Mana kalau ikut mazhab Maliki pun sunat. Kalau kita boleh perbaharui dengan menggunakan spray, itu pada pandangan saya lebih baiklah ya, supaya kita, sebab kita orang yang berada dalam atas, dan cara seperti yang biasa dah diterangkan dalam khusus haji, bagaimana caranya dan sebagainya, saya tak perlu tekankan. Jadi inilah antara isu-isu yang saya nak berkongsi pada hari ini. Alhamdulillah masa yang untuk dalam masa sejam lebih kurang dapat saya selesaikan, walaupun saya sikit, tapi itu lebih kepada bab wanita yang penting nak apply dekat Mekah atau Madinah macam mana dalam situasi dari menghadap. Kalau nak menentukan kita dah boleh tawaf atau tidak, kita maknanya kat mana yang pada hari ke-16 tu boleh dikatakan kita itu darah istihadah dan sebagainya. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Ada soalan, ada waktu untuk soal jawab tak? Ya? Setengah jam. Okey, silakan. Tanya, syarat. Assalamualaikum. Ada yang siapa yang nak tanya boleh? Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, kalau contoh darah tu keluar selepas tempoh nakak dalam 15 hari, tapi darah tu contoh hari ke-7, dalam pas mandi wajib lah semua, kena tunggu darah hari ke-7 tu 24 hours ke? Tak perlu. Tak perlu tunggu. Once sebaik sahaja suci, bila tengok suci, sebab tu kita kena ingat bahawa apa yang menghalang kita solat, iaitu darah. Darah ada tak? Tak ada. Zazah dan mani ada mama. Benda yang menghalang tu dah tak ada. Jadi ada mama. Benda yang dilarang sebelum ni sudah boleh dilakukan. Maknanya jangan tunggu 24 jam. Yang nakak tadi pun jangan tunggu 24 jam baru nak pergi tawar, baru nak mandi wajib. Tidak. Once suci, tengok suci, jadi kita mandi wajib semua, dan memang nak pergi tawar semua tu memang nak keadaan suci, dan memang dalam
Asal nampak jangan nak tunggu 24 jam. Baik di Malaysia atau lebih di sana. Kat Malaysia dia pun suci, terus kalau waktu solat mandi dan naikkan solat. Kalau kat Mekah mandi, kalau cukup 4 jam naik mandi dan naikkan tawaf. Maksudnya kalau dekat Malaysia pun dikira darah haid lah. Dekat Malaysia kita pakai pandangan yang asal muktamad tu lah. Faham tak? Maknanya kalau kat Malaysia kita putuskan hari-hari yang katalah 7 hari kita haid, kemudian suci 3 hari. Jadi hari yang ke-8, 9, 10 kita solat semua kan. Kemudian hari 8, 10 hari ke-10 keluar balik darah. Jadi ikut pandangan yang muktamad, hari-hari suci tadi dikira hari-hari. Jadi solat kita buat terbatas. Kalau kita puasa tu tak dikira, dia kena kogak balik lah. Ya? Yang kita kata jangan pening, yang di Mekah yang kita pakai itu adalah pandangan yang muqabil asar. Di situ khusus untuk di tanah suci Mekah untuk memudahkan urusan umrah dan haji puan-puan sekalian. Boleh ya? Salah naik? Tanya ni. Ustaz ni boleh pun. Saya kisah darah. Kaji Semua lah. faham insya-Allah. Kalau tak ada soalan Orang kita lain semua boleh, faham, boleh share, alhamdulillah. boleh tahu. Sebab bab ni sebenarnya saya tahu bukan bab yang senang sebenarnya. Tak bisa laju-laju tapi kalau yang dah belajar insya-Allah dia boleh absorb lah, boleh faham insya-Allah. Ada soalan ya? Dah ada orang depan mata tanya. InsyaAllah. Mata takut. Okey. Okey. Puan. Doktor, saya nak tanya lah. Tak apa, saya tak payah pakai mikrofon lah. Dia tanya dapat pahala sebab berkongsi ilmu. Itu yang penting. Bila kita bertanya berkongsi Doktor, ilmu. saya nak tanya. Okey, kita mengerjakan haji tamattu. Okey. Jadi, so kita masuk Mekah dulu. Okey. So dekat Kanu Manazil kita niat umrah. Ya, betul. So kita wanita perlu ke niat bersyarat? Seperti saya sebut, Saya confuse di situ. Sebab haji perlu. Dia bukanlah satu kewajipan dan bukanlah satu yang sunat untuk kita niat bersyarat. Ya, saya kalau jawapan peribadi saya berujuklah mutawif masing-masing. Pada saya macam ni, kalau kita berhid, kita niat juga sama ada kita berhid ke tak. Dia katalah kita niat tak bersyarat. Ya, jadi ditakdirkan bila sampai Mekah, contoh ditakdirkan alhamdulillah kita boleh tak boleh tawaf lah kan, kawan-kawan kita dan kita boleh tawaf, kita berada masih dalam ihram lah, masih dalam ihram. Saya ingin memberikan kekuatan dari sudut kita kata motivasi. Sebenarnya puan-puan, bila kita berada, inilah satu-satunya ibadat yang orang dah lahir pun dikira berada dalam ibadat. Bila puan niat untuk umrah, bermakna puan masuk dalam ihram. Betul tak? Puan berapa ibadah? Pahala dekat Mekah berapa banyak? 1 juta. 1 1,000 juta. kan? 1,000. Jadi kalau kita boleh bersabar, kita tahu kita ni jenis haid bukanlah jenis yang lama, contoh 5 hari ke 7 hari. Kenapa tidak kita bersabar untuk merebut pahala 100,000 itu dan kita lama sikit? Mana paling tidak kita, ya Allah, pergi ni nak pergi buat ibadat, bukan nak pergi shopping, bukan nak pergi berseronok. Aku ingin beribadat, mensucikan. Jadi kita, okey ya Allah, tak apa, bukannya setiap hari, sekali je seumur hidup ni, mana kita pergi haji tak apalah ya Allah, aku cuba untuk berada dalam ihram. Kalau apa ni, kita sabar pada diri kita, kerana kita tak nak niat bersyarat, kita tak apalah ya. Kita doa, memang kita akan doa ya Allah memudahkan, tapi andai kata Allah memudahkan, kita sabar. Sesabar, bayangkan setiap saat sabar 100,000 kali ganda. Tu tak campur lagi zikir, tak campur lagi kita tolong orang, tak campur lagi lain. Jadi bayangkan, kita bayangkan kalau kita di tawaf, contohnya kalau Ustaz Hisham kata kalau berada tawaf ni setiap minit saya akan bayar RM100,000. Nak tak? Nak kan? Sebab harga ini kita nak mampu. Sebab tu puan-puan, jadi dalam ni cuba kita tanya diri kita, kita ni nak pergi Mekah ni nak buat apa? Kalau kita nak buat ibadah, okey, kita boleh bersabar, tak apalah, insya-Allah kita boleh berada dalam ihram yang lama.
contohnya kita ni kalau haid ni memang panjang lah, 15 hari kan, 15 hari. Jadi di situ mana kata kita tak boleh nak bertahan dalam 15 hari. Jadi kita bolehlah niat bersyarat di situ. Jadi bukan satu kewajipan. Jadi tepuk dada tanya iman. Terserah pada masing-masing. Tapi kalau saya tanya saya, kalau kita boleh tak niat bersyarat tu adalah lebih baik. Lebih baik maksudnya kita akan dapat merunggut pahala. Saya nak bayangkan pada perempuan sekalian, bayangkan kawan kita yang sudah selesai umrah, kita berada katalah dalam flight 8 jam. Sampai Mekah, nak sampai Mekah dia susah daripada airport ke tu berapa sejam dia Ustaz? Airport ke hotel katalah sejam. Sejam. Kita rehat biasa sejam Ustaz kan? Sejam 2 jam. Okay, 8 saya katalah 12 jam kita berada dalam ihram. Dan kawan-kawan yang lain bila buat tawaf tu katalah sejam atau 2 jam, mana dia settle, dah buat halal. Yang kita ni masih dalam ihram. Tak mustahil pahala kita lebih banyak berbanding dengan orang yang dah selesai. Sebab kadang-kadang kita ni duduk dalam ibadah, kita berzikir, kita sabar 1,000, 1,000, 1,000. Ingat janji Allah, bukan senang nak dapat pahala 1,000 sebenarnya. Jadi sebab tu saya kata dalam soal ini tanyalah diri kita, kalau betul-betul kita pergi nak membersihkan diri kita, why not kita latih diri kita. Jangan jadi orang yang kalau macam rasa resahnya nak berada dalam umrah yang lama, soalnya tak sukalah macam tu. Jadi kalau kita, ya Allah terima kasih ya Allah, moga Allah berilah kekuatan. Mana kita syukur sebab Allah nak letakkan kita dalam ibadah yang lama, pahala yang banyak. Allah pilih kita, biar kita rasa macam ya Allah terima kasih pilih ya Allah, semoga berikan kesabaran dan semoga dengan ini saya dapat haji mabrur. Jadi kita kena latih diri kita begitu. Jangan rasa bila ihram lama susahnya. Sebenarnya orang perempuan dia susah hati rambut, betul tak? Betul tak? Sebenarnya dalam masalah ini kita kata kita kena tahu mana yang kena dam dan tak kena dam. Kalau kena dam pun itu kalau yang kita sengaja ataupun kita sengaja dan tak sengaja, masuk tak sengaja macam ni. Kita duduk termenung, kita bila disebabkan oleh perbuatan kita kena lah tak. Tapi kalau kita bangun tidur contohnya tengok ada kat belakang tu tak kena. Jadi kita tak resah bila kita tahu hukum. Jadi insya-Allah moga dengan itu saya dah beri penjelasan. Seperti saya kata, tepuk dada dan nyanyi. Soalan lain? Terima kasih doktor. Okey, silakan buat. Ya, maksudnya tanya diri. Assalamualaikum doktor. Saya ada soalan nak tanya. Kalau saya punya tarikh, kalau saya tengoklah dalam kalender, haid saya 5 ke 11 bulan lah, macam tu lebih kurang 5 ke 11 Jun. So kalau saya tengok yang dalam jadual ni 11 Jun tawaf dan sa'i. So macam mana saya punya haji, kena bayar dam ke ambil ubat siap-siap? Dia tengoklah kalau tarikh tawaf tu mana kita lambat lagi balik kan. Itu tawaf yang dicadangkan oleh pihak kembali umrah secara umum. Tapi kalau berlaku, akan berlaku lah senario, akan ada jemaah yang tak boleh pada tarikh yang berkenaan. Jadi mungkin hari ni tak suci, mungkin besok suci, mungkin besok dia ada nampak, boleh guna kat yang punya saya nampak tadi. Ataupun maknanya kalau sampai hari tarikh nak balik yang sebagai senario tadi tu yang sudah terangkan tadi masih juga dalam haid, boleh guna. Kalau nak guna Hanafi, boleh guna Hanafi. Kalau nak guna Syafi'i, boleh guna. Masa tu kena konsul lah satizah yang bertugas di kembara umrah. Bukan pada tarikh tersebut bila ditetapkan tu dan ditetapkan, tak semestinya kita kena buat, bergantung pada situasi kita masa tu. Tapi kalau tarikh tu mana itulah tarikh nak ni, besoknya dah nak terbang balik. Contohnya saya rasa kembara umrah tak buat macam tu. Tak ada mana-mana travel agent akan buat macam tu. Sebab dia tahu masalah yang akan berlaku. Jadi kena faham, jangan bayar dam pula pada sebab tak boleh ni. Tunggu dulu sampai adakah kita ada nampak ataupun mungkin kita suci. Seperti saya sebut tadi,
Kalau maknanya pada saat kita boleh antara kita ambil pil untuk menahan haid dengan pil untuk cepatkan kering lebih baik untuk cepatkan kering. Maknanya kita bagi dia keluar dulu. Maknanya kita tak melanggar fitrah. Lepas tu kita nak cepatkan kering untuk mudahkan kita melakukan tawaf. Ya, boleh faham ya? Ada soalan lagi? Kita nak tahu rupanya Kiranya kita tahu haji tak boleh nak bersyarat kan? prefer tak payah ambil ubat ke standby ke? Tak, saya dalam soal ambil ubat ni seperti saya sebut, Dia akan seperti dulu saya dah lah sebut, dia kalau ikut tanya hukum harus tak? Harus kalau tidak memudaratkan kita. Tanya pandangan peribadi, mana lebih baik kita ambil ke tak ambil? Saya kata lebih baik. Kalau nak tujuan untuk tahan haid, pada saya jangan ambil. Sebab kebanyakannya akan membuatkan haid beliau. Sebab apa? Kita kat Malaysia, pergi kat sana dia perubahan dan sebagainya, stres dan sebagainya, dia akan efek. Faham maksud saya? Tetapi kalau kita nak ambil, kalau katakanlah yang saya sebut tadi, pil untuk cepatkan kering, bukan nak halang dia, mana haid keluar. Okay, dah 3 hari 4 hari kita pergi farmasi minta ubat untuk cepatkan darah kering. Itu berbeza, kurang sikit efek dia berbanding dengan yang kita tahan dia. Dia nak keluar, kita duk tahan dia. Itu yang keluar sikit-sikit tu. Bila berlaku di sana dengan cuaca berbeza, tahun ni panas lagi Ustaz. Panas lagi. Dan dengan suasana di sana, dengan stres, tak tahu lagi kita kat sana macam mana kan. Semua itu akan efek hormon kita. Dia boleh faham ya? Jawapan tadi okey. Silakan ada. Okey, silakan. Assalamualaikum doktor. Katanya kalau pada hari berangkat tu kita dalam keadaan haid, and then niat haji tamattu, bila sampai Niat umrah. Ada haji ingat niat umrah ya. Sebab nak buat haji tamattu. Okey. Sampai Mekah masih dalam keadaan haid tu. Okey. Kita tunggu suci, and then wajib buat tawaf, kemudian tahallul, selesai lah kan? Ya, selesai. Tapi seandainya haid tu tak habis dan masih dalam tempoh 12 hari tu kan, sampai ke hari Arafah, kita nak berangkat ke Arafah, adakah itu dikira macam haji ifrat ke apa, sebab kita dalam keadaan ihram kan? Seperti saya terangkan tadi kan dalam slide, katakanlah puan sampai haid, puan tak jadi halal kan, puan tak selesai lagi tawaf kan, mana puan tak buat niat syarat contohnya. Jadi haid katakanlah sampailah hari nak pergi bertolak ke Arafah, kan kita kena niat dekat hotel kan sebelum naik bas tu kan. Jadi boleh tak kita niat haji? Boleh. Jadi haji tu jadi haji ifrad. Kalau dah bayar jam tamattu tadi dah, kalau katalah dah siap-siap bayar jam tamattu, berurusanlah dengan haji bahawa saya ni mungkin itu boleh dia kena bagi tahu awak, janganlah sebenarnya dah lebih siap nak dah sebetulnya dah nak maklumkan pada kembara lah. Kalau kembara dengan kembara lah urusannya, sorry. Antara haji dekat rumah asas. Okey, faham ya? Terima kasih doktor. Duit kena banyak. Sini Pak. Sorry. Haji Iram, minta maaf saya. Sebab yang tadi halal. Okey, minta maaf Puan. Dia kalau kita masih dalam ihram dan kita belum tunaikan tawaf, okey, tawaf umrah, kemudian kita niat haji, haji tu jadi haji kiram, bukan haji ifrad. Yang dia akan jadi haji ifrad ialah apabila kita dah jadi halal dan kita tak sempat nak sempurnakan umrah pun, tak buat umrah. Jadi haji tu dia baru kita niat untuk ihram, ya. Jadi haji tu haji ifrad. Ada dalam slide tadi, minta maaf. Bila Ustaz habis itu saya terima kasih Ustaz. Sebab tu kena faham, dia macam ni formula dia. Selagi kita dalam ihram umrah, kemudian kita niat haji, bermakna haji tu haji ifrad. Tapi kalau kita memang dah tak ada dalam ihram, pada 8 Zulhijjah, biasanya 8 Zulhijjah kita akan niat haji, haji tu jadi haji itu formula dia. Boleh faham ya Puan? Minta maaf tadi Assalamualaikum doktor. Okey, silakan. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya ni keluar sikit pada haid ya. Sebab macam saya ada apa ni tu
macam mudah yang saya berbincang dengan beberapa rakan-rakan saya yang pakar dalam bidang wanita dia macam ni. Sebab saya berbincang dengan antara orang yang kita kata, sebab kalau daripada dalam itu dia akan ada lendir, benih, ada betulan dan sebagainya. Sebab kalau yang daripada luar orang yang macam peluh saja tu, dia ibarat peluh kita, dia kalau mana dia kering pun dia macam, maknanya dia tidak akan ada kupingan ataupun tidak ada dia. Nampak? Faham tak? Jadi kalau kita tengok yang keluar itu berlendir dan maknanya bila kering tu dia ada kuping yang kita beli ni, bermakna dia daripada dalam. Bila daripada dalam, kalau kita tawaf maknanya tanah wudu kita. Ya? Jadi kalau maknanya kalau apa ni, kalau kita melihat itu, makna itu daripada dalam. Sebab daripada dalam tu dia ada panggil apa, section dia yang ada jirim dia tu. Kalau peluh ni macam peluh kita boleh nampak sebenarnya kalau kita pakai baju. Kalau peluh, kalau baju warna hitam kita nampaklah putih-putih tu mana apa ni, kesan peluh tu. Tapi kalau kita nak, dia tak berkuping. Itu maksudnya lemah paras yang kita kata daripada luar dan daripada dalam. Sebab benda ni efek dari sudut apa ni, kita kata sah atau tidak, atau batal atau tidak wudu kita lah. Ya. Jadi tengok kepada perkara tersebut. Sama ada apa ni, kalau dalam situasi puan tak pasti. Ini kalau puan tak pasti sama ada dari dalam atau luar, memang kalau ikut apa ni yang saya baca dan juga yang diajar oleh Ustaz Usama Muhammad Nafiah, kata kita ambil ia adalah mana tak batal solat. Mana ada bakau makanan di situ ya. Jadi kalau kita tak ikut, tapi seperti yang saya sebut, kalau nampak dia tu mana ada lendir, ada ni, biasanya ada dalam. Sebab saya bincang panjang dengan rakan-rakan apa ni yang mengaji bab ini. Kalau orang yang mana yang dia sebab apa ni, orang yang tidak, contohnya yang memang dia tak datang haid dan sebagainya, dia tak alami benda-benda discharge yang macam tu, tapi dia tetap berpeluh sebab dia tidak datang daripada rahim, dia bukan datang daripada dalam. Jadi benda tu discharge tu daripada dalam. Jadi boleh, maknanya ini saya bincang ya, saya bincang dan jadi untuk memudahkan jemaah kena pasti adakah daripada dalam atau di luar dengan tengok kepada rupa keputihan tersebut, yang mana membatalkan solat, yang mana dia tidak. Itulah panduan yang dapat digunakan ya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum doktor. Ni ceritanya apa yang doktor mention tadi, kalau kita contohnya lah tawaf kita tidak sah, jadi kita nak balik Malaysia dah. Kalau tawaf tak sah, sa'i pun kita tak buat. Jadi kita balik Malaysia, nak balik Malaysia dah. Jadi dam tetap kena, iaitu 1 ekor unta ataupun tidak mampu 1 ekor kambing. Jadi kalau badannya dia dalam haid ke? Tak. Oh, dia dalam haid lah tadi kita orang dulu. Kalau yang mazhab tu yang kata unta tu, kalau dia tawaf dalam keadaan haid. Ya. Yang doktor cerita tadi lah. Jadi tu kita balik Malaysia, dam itulah dia kita kata tadi, unta kau tak mampu, ekor kambing, kita balik Malaysia. Adakah tawaf tu dikira kita kena qada kan? Tak, kalau pakai mazhab Hanafi, kalau memang nak pakai mazhab Hanafi, kita dah tawaf kat Mekah tu dalam keadaan kita berhaid dan tawaf itu sah mengikut pandangan Hanafi. Cuma tinggal lagi kita nak kena bayar dam. Berbeza kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i juga. Saya kata saya tak nak pakai mazhab Hanafi, saya nak pakai mazhab Syafi'i juga. Jadi kita tak boleh nak selesaikan tawaf sebab kita masih haid, kita balik ke Malaysia dalam sepanjang, contohnya ada ke Madinah ataupun ke Malaysia, dalam perjalanan itu kita dalam ihram. Setelah kita menyelesaikan dam ihsal, barulah kita keluar daripada ihram, tapi kita ada hutang untuk selesaikan tawaf tersebut dan juga sa'i kalau belum selesai lagi.
Jadi sebab tu saya kata dalam isu kalau kita hit sampai rapat hari nak balik, sebab dia tak boleh awal seminggu lagi, tak boleh pakai mazhab Hanafi. Ya, dan situasi yang terdesak dia rujuk pada mutawif bertukar. Jadi di situlah kita ada dua option. Kalau nak pakai mazhab Hanafi, tawaf kita yang kita dah buat tu walaupun dalam keadaan haid tetap dikira tawaf yang sah mengikut, sebab kita pakai mazhab Maliki. Dan itu boleh ditunaikan segera ataupun pada selepas musim haji pun tak ada masalah. Bermakna tak ada hutang lah doktor. Ya, tak ada hutang. Yang berhutang tadi tu yang berhutang dia sebut tawaf, berhutang tawaf ni kalau dia pakai mazhab Syafi'i. Doktor dah satu jikalah berhutang mengikut mazhab Syafi'i, adakah kita perlu mengqada? Betul tak? Ya, kita pergi nanti, katalah kita balik, katalah hujung bulanan kita balik kan. Balik kadang-kadang tawaf tak selesai, sa'i pun tak selesai. Katalah ada rezeki bulan 11 contohnya, kita pergi lagi dengan kembali umrah dengan bimbingan Ustaz Isyad contohnya. Pergi masuk tu tahu selesaikan tawaf dan sa'i. Lepas tu pergilah pula ke Tan'im untuk buat umrah. Masuk tu tak perlu pun yang ihram sebab kita ada hutang lagi untuk selesaikan tawaf dan sa'i. Ya, yang nak tanya dia doktor, sebenarnya adakah kita kena buat pada musim haji? Tak semestinya, tak semestinya ya. Tak. Tawaf bila masa boleh buat. Ya. Terima kasih doktor atas pencerahan. Wukuf ni kena. Ya. Sebab tu wukuf tu penting. Tawaf sa'i, tawaf tu penting. Dia ada dua, tawaf umrah dengan tawaf haji. Faham? Lepas tu Aisyah, kalau saya ada Tapi usaha yang hutang tu, minta maaf. Alhamdulillah tak ada ustaz misi jadi saya haji tak apa. itu kan Habis masa ya? mazhab Syafi'i. Ada 5 minit lagi. Okey, rebutkan soalan terakhir. Cuma kita kena bayar Aisyah sama untuk ada bagi dah hadiah. unta atau tak mampu kambing. Kambing berapa? 500. Sebab tu cakap perempuan ni. Okey, kalau tak ada apa-apa saya doakan semoga tuan-tuan puan-puan dimudahkan urusan. Doa banyak-banyak insya-Allah. Dan saya juga doakan kepada kepala umrah dapat mengurus jemaah haji dengan baik, dimudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dan insya-Allah kembali dengan haji yang mabrur. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap terutama kepada kepala umrah, pada jemaah semua. Dan insya-Allah semoga semua sihat dan dapat menjejakkan kaki ke Baitullahil Haram dan sempat dan selesai mengerjakan haji. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.